Okey, sekarang kita berada di booth Pro 2 seperti yang kita jangkakan di Malaysia Auto Show 25 bulan Mei ni. Pro 2 akan menjanjikan episod ketiga untuk model Pro 2 Emo mereka. Dan terbukti hari ini Pro 2 dah bagi hint ini adalah merupakan model yang akan lebih kurang 90% accurate dengan production car nanti. Untuk prototype ni dinamakan sebagai Pro 2 Emo 3. Seperti yang dijangkakan episod 3. So ini yang korang akan nampak untuk production car nanti. Right. Daripada segi design seperti yang kita jangkakan juga hampir accurate. So kita tengok secara detail berkenaan dengan dia punya design. Dan ini adalah rupa yang korang akan tengok untuk production car yang bakal dilancarkan sekitar bulan Disember 2025 nanti. Jom kita tengok. Okey, ini adalah Pro 2 Emo EV pertama Pro 2. Yang mana kita jangkakan Pro 2 mestilah akan tonjolkan episod ketiga untuk design Pro 2 EV diorang ni kan. Kali ni untuk Malaysia Auto Show korang boleh dapat tengok secara jelas rupa yang akan keluar untuk production EV pertama Pro 2. Kita tengok daripada segi dia punya interior dulu. Interior dia menggunakan reka bentuk yang moden seperti interior cabin yang ada pada kereta moden sekarang. Aku jangkakan dia menggunakan fully digital meter cluster dan juga jenis floating IHU, mungkin sekitar 12.3 inci. Dan kau tengok dia punya steering dia very style sangat cantik, memang rare tak pernah lagi Pro 2 buat steering macam ni. Dan daripada segi dia punya center console pun sangat menarik. Boleh nampak kabin pada Pro 2 Emo ni nanti akan mempunyai profil yang lebih moden, lebih kompleks dan lebih stylish berbanding dengan model-model kabin yang ada yang pernah Pro 2 keluarkan. Okey, kita tengok design belakang pada Pro 2 Emo ni. Taillight dia seperti yang kita gambarkan menggunakan LED bar. Design taillight kereta EV modern sekarang seperti kita lihat pada BYD, Proton EMAS kan. Cumanya macam lebih mirip kepada BYD Sea Lion 7 dia punya bentuk taillight dia. Bagi aku taillight pada Pro 2 Emo ni nampak lebih tajam, lebih style berbanding dengan BYD Sea Lion 7. Dia macam nampak ada ala-ala dark spoiler kan. Dia punya lampu taillight LED bar pada bahagian belakang ni very style. Kita tengok bahagian side profile dia seperti yang kita lihat pada prototype Emo 2. Dan pada bahagian belakang ni dia akan menggunakan door handle seperti yang kita lihat pada Honda HR-V. Dan dijangkakan untuk Pro 2 Emo ni menggunakan door handle jenis conceal door untuk nampak side profile sisi yang lebih clean dan lebih sporty. Daripada segi rim, untuk Pro 2 Emo ni menggunakan saiz rim berukuran 18 inci. Cumanya kita tengok dia punya suspension dia, jarak dia agak tinggi juga. Mungkin untuk production car akan lebih rendah lah, kita harap lah kan. Okey, kita tengok pada bahagian hadapan pula. Bahagian depan seperti yang kita expect lah, akan lebih kurang sama desainnya seperti model Pro 2 Emo 2, tak lari jauh sangat. Cumanya dia punya bahagian LED bar dia pada bahagian sisi ni dia letakkan sequential signal dan terdapat DRL kecil dekat bahagian hujung sisi kiri dan juga kanan. Dan bahagian tengah ni menggunakan LED bar seperti yang kita lihat pada model Xpeng G6. Desain dia memang tajam, very sporty. Bagi aku desain depan dia memang sangat-sangat stylish. Dan bahagian headlight dia terletak pada lower bumper. Dan ini adalah reka bentuk housing headlight yang kita akan dapat lihat tengok pada model production nanti. Daripada segi power untuk Pro 2 Emo ni menggunakan single motor, power dia masih lagi belum dibagi tahu. Tapi menurut Pro 2 daripada single motor ni boleh pergi sehingga 160 km per jam, 0 to 100 sekitar 6 ke 7 saat. Dan ini memang confirm Pro 2 menggunakan bateri jenis CATL yang mana range-nya boleh pergi sejauh 410 km. Dia punya kapasiti bateri masih lagi rahsia juga, tapi
kita boleh bayangkan untuk Pro 2 Emo ni akan menggunakan bateri capacity lebih kurang 50 kWh. Cuma bacaan 410 tu tak sure WLTP maupun WLTP ataupun NEDC. Paling penting sekali memang dah confirm untuk Pro 2 Emo ni akan menggunakan kaedah sewaan bateri. Cumanya ada dua option. Yang pertama, option pertama, korang boleh beli Pro 2 Emo ni berserta dengan bateri sekali dalam julat harga lebih kurang RM80,000 dan waranti di-provide sekitar 8 tahun standard. Dan sekiranya, dan option kedua, korang beli Pro 2 Emo ni berserta dengan sewaan bateri. Cumanya kelebihan untuk sewaan bateri ni, kalau korang menggunakan Pro 2 Emo sekitar lebih 9 tahun, kalau ada apa-apa masalah boleh tukar baru one to one. Cumanya kalau korang ambil option yang pertama, bateri waranti hanya selama 8 tahun sahaja. Tapi macam aku cakap sebelum ni, agak jarang lah kalau kita nak tengok penggunaan kereta sehingga 9, 10, 11, 12 tahun kan. Kebiasaannya 6-7 tahun kita dah rasa bosan, rasa macam nak tukar model yang lain. So korang option yang mana? Option pertama, beli Emo dengan bateri, ataupun option kedua, beli Emo tapi dengan sewaan bateri. Boleh komen dekat bawah. So bagi aku Pro 2 Emo EV ni merupakan satu langkah yang besar dan penting lah untuk Pro 2 dan juga untuk industri automotif di Malaysia secara keseluruhan. Sudut positifnya menunjukkan tanda kemajuan elektrifikasi tempatan yang lebih maju lah. Menunjukkan Pro 2 ni sebenarnya dia serius nak masuk ke dalam era kenderaan elektrik dan untuk menyokong agenda kerajaan ke arah mobiliti rendah karbon pada 2050. Dan untuk Pro 2 Emo ni dijangkakan akan menjadi game changer untuk EV di Malaysia sebab mengikut sejarah Pro 2 ni mereka memang pakar dalam menyediakan kereta mampu milik. So kita akan dapat tengok keyakinan rakyat untuk bertukar daripada ICE ke EV. Dan disebabkan juga Pro 2 terkenal dengan khidmat lepas jualannya yang mantap dan rangkaian servisnya yang luas. So tak pelik lah kita tengok lepas kemunculan Pro 2 Emo nanti, ramai rakyat Malaysia akan buka mata untuk beralih daripada kenderaan ICE ke EV. Buat masa ni, pasaran EV domestik banyak didominasi oleh jenama luar seperti BYD, Tesla, Smart kan. So dengan kehadiran Pro 2 EMO boleh membawa saingan sihat dalam segmen EV mampu milik. So apa pendapat korang berkenaan dengan Pro 2 Emo, EV pertama daripada Pro 2 ni yang dijangkakan akan keluar pada Disember 2025. Bagi aku setakat ni, untuk tengok secara berdepan nampak very promising. Bagi aku ini salah satu produk EV yang bakal hit dekat pasaran Malaysia. So pendapat korang berkenaan dengan Pro 2 Emo, EV pertama Pro 2, boleh komen ke bawah. Tapi sebelum tu bagi korang yang masih lagi belum subscribe channel Mekanik, klik tekan button subscribe.